My name is Dr. Ahmad Syakar. I am a training consultant. Kenapa saya TBE ni bermula 4 tahun yang lepas. Saya ada masalah sleep disc. I have a very bad sleep disc. Guna Kak Alora pants dan juga Alora socks. Selama hampir 2 bulan, kesihatan saya semakin baiklah. Daripada situ, cerita pengalaman pribadi saya, kenapa saya pakai Alora 24 jam selama 2 bulan itu atas dasar education system. Apa yang berlaku ialah DBE, kita ada satu apps dia. Kalau siapa tak jadi ahli memang sangat rugi. You jadi ahli, you akan dapat all the information dalam kita punya apps dia tentang the clinical study. So I study that. Then after that I attended a weekly meeting setiap hari Rabu malam. Tujuannya bukan apa? Tujuan bukan saya nak sihat, saya nak tahu information macam mana saya boleh jadi sihat. So itulah yang terbaik kat BE, di mana disediakan education system yang sangat-sangat hebat. So kepada yang curiga, yang was-was, yang hanya fikir ini just a testimonial, please join mana-mana agent BE International. You must attend weekly meeting. You kena attend weekly meeting. Di situ you belajar ilmu-ilmu yang ada untuk you sihat. Saya tertarik baru ni kita ada satu BEHF iaitu Showcase on Kid Health, di mana hampir 3,500 orang yang hadir, Malaysian Guinness Book of Record. Kenapa hampir 3,500 orang hadir? So itu pertanyaan kita. Tentu satu information yang sangat-sangat penting yang cuba disampaikan oleh BE kepada pengguna-pengguna dan sesiapa yang nak tahu dan nak tolong orang. So bagi siapa-siapa di luar sana, you never miss BE education system. Itulah yang terbaik yang mengubah saya untuk menjadi lebih confident untuk menolong orang. Because salah satu 3H dan BE ialah honest. You want to become honest, you must have information untuk disampaikan. Yes? Okay, thank you.